Kalau owner kereta meninggal, siapa yang kena sambung bayar loan? Pernah terfikir tak, beli kereta, satu hari owner kereta meninggal, tapi baki dekat bank masih panjang lagi. Apa jadi dengan kereta tu? Waris kena sambung bayar ke ataupun insurans yang tolong cover? Soalan ni mesti ramai yang terfikir. Jom kita breakdown. Sebagai contoh, Ali beli Vios harga RM80,000. Lepas 2 tahun pakai, Ali jatuh sakit, meninggal dunia. Time tu baki loan masih ada lagi RM60,000. Soalan dia sekarang, siapa yang kena sambung bayar RM60,000 ni? Situasi pertama, kalau tak ada coverage. Masa beli kereta, Ali tak ambil insurans. Mungkin time tu gaji dia masih rendah tapi installment kereta agak tinggi. Jadi bila Ali dah meninggal, bank akan call waris terus bayar installment. Tapi sayang, waris pula suri rumah, tak kerja, jadi tak mampu nak bayar. Lepas 3 bulan tak bayar, bank akan tarik kereta tu. Kereta ni pula akan dilelong. Bila kereta dah dilelong tapi masih ada baki hutang yang belum langsai dekat bank, baki itu akan dituntut daripada harta pusaka Ali. Itu pun kalau ada. Senario nombor 2, kalau Ali ada protection ketika dia beli kereta daripada awal. Biasanya kalau kita beli kereta, bank akan offer HPCC ataupun insurans untuk protect kita punya financing. Bila peminjam meninggal, automatik baki hutang RM60,000 akan dibayar kepada bank oleh syarikat insurans. Bermaksud tak ada lagi financing, tak ada lagi loan. Jadi waris boleh dapat kereta tu tanpa perlu bayar 1 sen pun. Untuk adik-adik yang tak lama lagi nak beli kereta, tolong alert pasal ni. Jangan hanya tengok pada installment nak kena bayar berapa. Tengok juga protection untuk financing tu. Dah lah ambil 9 tahun. Elakkan tinggalkan beban kepada keluarga atas kesilapan kita sendiri yang kurang bijak. Layak tak semestinya mampu. Mampu tak semestinya selesa.